sedap-sedap edit vlog. Laptop tak ada bateri. Aku malas nak charger sambil guna. So it's okay. Winter also we can edit the vlog. Aku kan satu spesies yang aku suka simpan benda yang macam ni. Since daripada day one aku beli dia, aku susun dia macam ni balik. And not only this one also same. Aku tetap simpan dekat dalam kotak besi ni. Tak tahu kenapa dia jadi macam satu habit. Benda yang ada besi dia punya ni, I simpan dalam tu, including with my, except for this one is because Didi give me. Then all my blusher I put balik di dalam box dia. My pelik things. Go watch this one. Tada. Tada. Duat. Oh, bella lagi. Degil keluar tak nak balik. Sino lah degil keluar tak nak balik. Tak erti nak balik. Kek, jom. Ini hari yang sangat stres. Tada. Alah, tak nampak pula. Okay, hari ni hari yang sangat stres. Bayangkan pukul berapa Pukul 12 lebih memang kata air tak ada. Aku cakap air tak ada. Tak ada notice, tak ada apa. And then suddenly air kena potong. Padahal semalam dah bayar. Memang air ada tunggakan. Tapi tunggakan tu taklah macam sampai beribu-ribu. Lepas tu dia pergi potong. Itu satu hal. Lepas tu kita orang tadi I go hospital dengan mam. Daddy dengan kakak pergi settlekan dekat ACG. Tahu tak pegawai dia cakap apa? Sistem rosak. Kau komputer rosak ke sistem rosak? So tak dapat detect yang kita sebenarnya dah bayar air. So diorang potong. Okay, satu hal. And then the second hal is dia cakap okay lah, dah tu dia kata nanti kita akan pasang balik tak petang atau malam. Kau bayangkan esok Sabtu and then Ahad. Of course Sabtu Ahad tutup. Habis aku dah bayar air, lepas tu tutup. Takkan macam angin. Habis kita orang balik daripada hospital pukul 4 lebih. Dia tak pasang lagi air. And then okay, fine, dia tak pasang. Nasib baik kita orang pergi merayap Jasko. Sebab nak air lah. Apa-apa hal kat rumah nak pergi toilet. Sebab tak ada apa-apa simpanan air tau. And then kita orang pergi Jasko. Pusing-pusing, kita orang pergi makan. Balik. Nasib baik ada air. I know ada air sebab okay, ni kan contoh ni meter air tau. So dia ada cover. So masa balik petang tadi, cover tu terbuka. And then masa balik daripada Jasko, cover yang terbuka tu dia tutup balik, dia kunci balik. So dari situ tahu yang air dah pasang balik. Yes, tak ada. Yes, ikut bapak dia balik kampung. Apa this one? Kan ada viral dekat TikTok yang dia pergi Cameron Highland beli Coco Jelly color green. And then dalam dia kotak besar, and then dalam dia just 5 piece. Semalam pergi Eco, I nampak. Then of course I buy strawberry. Dalam dia lagi banyak daripada yang beli dekat Cameron Highland tu. So I no need to go Cameron Highland. I can buy kat Eco sini. Lepas tu kan aku planning tau nak makan ni biskut ni celup dengan air coklat Milo tau. Dah terbayang lah ni. Okay lah, besok hari ni lah nak minum Milo with this one.
And also with this one lah, ECG scam aku. So I cannot drink. Dah malam. Besok je lah. Lepas tu dah lah macam gitu. Minum air tak banyak. Tak sedap rasa tekak ni. Dan dia nak planning nak keluarkan dia, tak dapat keluar. Kek Cino ni aku nak taruh luar tapi aku tak sempat. Tengoklah. Ketibaan Cuphead aka bola gemuk. Satu. Lah, lari dah budak uring ni. Budak dramatik ni. Budak kecoh. Dah keluar tak edit nak balik. Tadi dia terbungkam nak rekod dia. Andy Shkil Sian dia tidur tak dapat tidur. Tak ada orang kat rumah. Tiba-tiba orang buruk-buruk keluar tinggalkan dia. Balik dia kan sleep. Dan ni kan daripada semalam tu. Nampak tak? Kita ada karpet. Hai. I told him, Sino kan sekarang dah tak nak duduk rumah, nak merayap. So I ask Sakumi untuk jaga mam, Daddy, jaga kat rumah, jaga Sakura, jaga Sarah. Teddy bear ni, dia kan macam teddy bear gila tau. Review Sakumi. Sakumi, Sian dia ada anxiety. Naknya ada anxiety. Dia nampak tak, dia nak kena kasih bau kenal. Dia tak boleh segar-segar. Dia tak macam yang lain. Yang lain kita boleh segar dari belakang. Dia tak boleh. Dia ada anxiety. Tapi tak teruk. So tak perlu makan ubat. Sian dia. Ya tak ada. Tak ada orang yang nak menggentil dia. Mak dia tak ada. Mak dia macam hospital kan. Mak macam hospital kan. Tak ada yang gentil Kumi kan. Kumi mak tak ada. Tak mak yang gentil Kumi. And then vet kata actually dia punya age is older than kita orang ingat. Dia dalam 3 tahun. But the vet say it's not. So I decide I tak nak tahu umur dia berapa. I tetap anggap dia 3 tahun. Oh, ada WhatsApp. I want to unboxing this thing. Aku pergi Jasco semata-mata untuk beli benda ni. Selain reason of I. Oh, so kalau yang tadi aku beli bill tu dah terlalu panjang. So buat dia. Tada, this one, RM4. This one. Ini ada cerita dia kenapa aku beli benda lah ni. Ni, benda lah ni tiga betul ni. Tujuan I buy this one. Oh wah, terkulit pula. Sebab this one kan, budak ni kan banyak benda lah ni. So aku ingat malas lah nak beli benda lah ni. Sebab benda ni berlambak. Kita menggunakan lah apa yang ada kat rumah. And then aku tak tahu kenapa Ini aku rembat tahu yang mana yang botol dah habis. Ada tutup. Even dia ada tutup yang putih tu, tumpah habis satu bag. And then dia punya kat dalam ni kembang gila-gila kembang. So I decide untuk aku beli. Pasal aku pernah beli Muji punya benda lah ni. Letak tak apa, toner. Letak masa kerja hari tu aku letak toner, micellar water, sabun cuci muka. Tak terkeluar. Tak ada punya cap dia okay. So that's why aku beli 4 shampoo, conditioner dengan sabun badan. Harap-harap okay lah. Make yang 30ml. Tapi tak adalah penuh kan, just sikit je. Ini aku nak
Ada sikit conditioner aku nak transfer kat dalam ni. Campur dengan conditioner yang sekarang ni tengah pakai, whatever it is. Penatnya ya Allah, sangat penat. Dia tu. Nak pergi suka ni lagi. Aku tak beli kat Eco sebab aku dah kena benda ni macam gini. And then aku dah pernah pakai ni, aku tahu dia a bit ketat dekat dia punya tu. So aku tak berani nak beli yang lain. Aku tak nak waste duit untuk something yang aku tak boleh pakai lama. Macam gini kan dia punya ni tebal. Cuma cap dia je lah, nak kena hati-hati jangan sampai. Everything is still and where I know. Tak boleh buat apa-apa. Ada teddy bear dekat sini. Kaki dia. Aku ambil piring makan diorang untuk bersihkan pasal dah kotor. Lah macam-macam bunyi diorang keluarkan. Takut orang tak kasi makan. Sabar je lah. Mungkinkan semua untuk keluarkan habis sabun. I think this one is done. Yeah. One is done. Can throw already. The shampoo is not shed, I think.